Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton webinar Expo TVET at KKDW 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nuruddin bin Abu Sa'ari daripada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Lenggong ataupun lebih dikenali dengan nama KKTM Lenggong. Saya sebagai moderator untuk anda pada pagi ini akan membawakan tajuk yang berbunyi penyelenggaraan logik dan reka bentuk pembungkusan dalam rantaian nilai herba. Tajuk ini kita akan ketengahkan pada pagi ini. Untuk pengetahuan, Expo TVET at KKDW 2025 ini akan berlangsung pada 10 sehingga 12 Oktober di Ipoh Convention Center ICC, Ipoh, Perak dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita dan juga Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Expo ini dijangka menarik minat 100,000 pengunjung fizikal dan 200,000 pengunjung maya. Okey, baiklah. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama saya pada hari ini kita ada dua panelis yang sangat hebat daripada KKTM Lenggong. Okey, kita nak perkenalkan panel kita pada hari ini. Pertama, kita ada Encik Ahmad Firdaus bin Arifin. Beliau, ini dia. Okey, Encik Ahmad Firdaus. Beliau merupakan Ketua Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Logi. Okey, seterusnya kita ada panel kita yang kedua. Perkenalkan, teknologis. Ini dia. Teknologis Muhammad Razif bin Abdul Rashid. Beliau merupakan Ketua Program Diploma Teknologi Pembungkusan dan Reka Bentuk. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudah hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Okey, baiklah, dalam forum kita kali ini kita akan bincangkan bagaimana penyelenggaraan logi dan reka bentuk pembungkusan memberi impak yang besar kepada rantaian nilai herba daripada pemprosesan, keselamatan hinggalah ke daya saing produk yang berada di pasaran. Okey, baiklah, saya akan mulakan soalan pertama saya kepada panel kita yang pertama iaitu Encik Ahmad Firdaus. Okey, Encik Ahmad Firdaus, dalam kluster bioteknologi, penyelenggaraan logik adalah salah satu aspek yang penting untuk memastikan operasi di dalam industri berjalan lancar. Bolehkah tuan terangkan bagaimana program Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Logik ini yang berada di KKTM Lenggong boleh melahirkan tenaga yang mahir yang boleh menyokong industri sedia ada kini. Okey, dipersilakan Encik Ahmad Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator, para panel serta semua peserta yang hadir pada webinar kita pada hari ini. Merujuk balik kepada soalan yang telah diberikan oleh panel tadi, sebenarnya bila kita kataan penyelenggaraan ini sangat sinonim dengan kehidupan seharian kita. Bermula daripada kita sendiri hinggalah hampir ke semua benda di sekeliling kita. Dari menjaga kesihatan diri, menyelenggara kenderaan seperti kereta, sampailah kepada memastikan mesin dan sistem logi berfungsi, bukan setakat berfungsi, tetapi berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan logi ini bukan sahaja penting dalam konteks ataupun dalam industri bioteknologi sahaja, tetapi dalam hampir semua industri. Sama ada tenaga, makanan, farmaseutical, minyak dan gas, malah industri moden yang berasaskan automasi. Bila kita sebut tentang penyelenggaraan dalam konteks logi, ia sebenarnya merangkumi semua aspek. Daripada mesin, sistem utility seperti sistem dandang ataupun boiler, rawatan air, hinggalah kepada pemampat udara. Untuk makluman semua peserta, tujuan utama penyelenggaraan bukan sekadar memastikan mesin atau sistem itu berfungsi, macam saya cakap tadi. Tetapi yang lebih penting ialah memastikan ia berfungsi dengan baik. Apabila semuanya berada dalam keadaan optimum, secara tidak langsung, ini dapat meningkatkan kecekapan operasi dan pada masa yang sama menjamin tahap keselamatan.
Penyelenggaraan merupakan salah satu aspek penting dalam bila kita nak operasi industri. Menurut satu kajian menunjukkan bahawa hampir 40 ke hingga 50% daripada kos operasi loji sebenarnya berkait rapat dengan aktiviti maintenance ni. Ya, so ini jelas membuktikan bahawa penyelenggaraan bukan sekadar sokongan, tetapi faktor utama yang menentukan kelancaran dan keberkesanan operasi sesuatu loji. Jadi kita di KKTM Lenggong ni, kita ada melalui program, kita ada salah satu program yang dinamakan Diploma Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Loji. Pelajar bukan sahaja belajar untuk repair mesin ataupun perbaiki mesin, tetapi juga pelajar didedahkan dengan strategi macam mana kita nak buat penyelenggaraan. Sebab penyelenggaraan ni dia melibatkan strategi. Dia tak semestinya kita ambil spana, ketuk, itu bukan itu saja. Dan juga pelajar didedahkan dengan asas-asas sistem-sistem mekanikal, juga penyelenggaraan asas bagi elektrikal dan elektronik. Juga pelajar juga didedahkan dengan asas-asas untuk melakukan troubleshooting hinggalah kepengurusan loji. Matlamatnya kita kat sini sangat jelas supaya kita nak pastikan sistem loji kita beroperasi dengan lebih efisien, selamat, dan yang sekarang ni bila kita relate dengan IR 4.0, sekarang ni kita berasaskan data pula. So daripada sini kita dapat melahirkan tenaga mahir yang bukan setakat menyokong sahaja industri herba dan bioteknologi, tetapi juga sektor-sektor industri lain yang semakin bergantung kepada kita panggil teknologi pintar. So sekian sahaja perkongsian daripada saya. Dengan itu saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Encik Ahmad Firdaus. Jelas sekali bahawa program ini iaitu berkaitan dengan penyelenggaraan loji ini bukan sahaja memastikan mesin nak berfungsi, malah ingin menyumbang kepada kualiti dan keselamatan produk herba, di mana pelajar-pelajar kita sangat berkemahiran dan telah dilatih di sini untuk menjalankan penyelenggaraan untuk mesin-mesin yang berskala besar. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita kenali terlebih dahulu KKTM Lenggong ini. Secara ringkas, KKTM Lenggong adalah sebuah institusi TVET di bawah MARA yang terletak di Lenggong, iaitu di daerah Hulu Perak. 20 minit sahaja daripada Bandar Kuala Kangsar. Kolej ini agak unik kerana lokasinya berdekatan dengan Lembah Lenggong yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Apa yang menarik tentang KKTM Lenggong adalah kami menawarkan 5 program diploma sepenuh masa. Semuanya berfokus kepada bidang bioteknologi dan kejuruteraan. Program-program tersebut termasuklah pertama, Diploma Herba dan Hasilan Semula Jadi Pembuatan. Yang kedua, Diploma Herba dan Hasilan Semula Jadi Sains Herba. Yang ketiga, Diploma Teknologi Kejuruteraan Biokimia Makanan. Yang keempat, Diploma Teknologi Kejuruteraan, iaitu penyelenggaraan loji tadilah. Dan yang kelima, kita ada program Diploma Teknologi Pembungkusan dan Reka Bentuk. Paling penting, semua program diploma di KKTM Lenggong ini diiktiraf oleh Badan Akreditasi iaitu MQA, MBOT dan ITEC. Fasiliti yang kami sediakan adalah setanding dengan industri yang berada pada masa kini dan membolehkan kami melahirkan graduan yang kompeten. Sekarang, apa kata kita beralih pula kepada teknologis Muhammad Razif. Okey, kita nak tahu pula bagaimana produk herba ini bukan sahaja kandungannya penting, tetapi pembungkusan juga memainkan peranan yang besar dalam menarik pengguna untuk membeli. Bolehkah tuan jelaskan bagaimana program Diploma Teknologi Pembungkusan dan Reka Bentuk ini boleh membantu meningkatkan nilai rantaian herba? Okey, kita silakan kepada moderator kedua kita, Encik Razif. Silakan. Okey, terima kasih tuan moderator. Okey, dalam pasaran global, pembungkusan merupakan faktor penentu sama ada satu produk ataupun produk berasas herba ini dapat bersaing ataupun tidak. Okey, saya nak bawa kepada semua penonton berfikir, pada masa sekarang tiada produk yang tanpa pembungkusan ataupun packaging. Semua produk memerlukan packaging. Terutama dengan zaman sekarang, wujudnya platform-platform online dan sebagainya. Kalau satu produk tu nak pergi ke lebih jauh, dia perlu
kekuatan ke atas packaging tu perlu lebih baik. Kalau dalam pembungkusan ini, kalau kita tengok sebenarnya di mana suatu kilang atau pengeluar, dia mengeluarkan satu produk. Bila dia perlu satu produk tu sampai ke tangan pengguna dalam keadaan selamat, yang mana dikeluarkan oleh pengilang, dia kena sampai di tangan pengguna ataupun pembeli dalam keadaan selamat. Dalam proses-proses untuk sampai ke tangan pengguna tersebut, dia perlu melalui proses penghantaran, yang mana akan ada handling, iaitu proses mengangkat, pengangkutan, yang mana pengangkutan darat, udara, kereta api, dan sebagainya lah, kapal, dan juga lepas tu dia akan melalui warehouse, yang mana proses penyimpanan yang melibatkan penyimpanan yang lama di pelabuhan, dan di dalam proses tersebut sebelum sampai di pengguna, dia akan melalui berapa proses ataupun dipanggil hazard ataupun hazard during penghantaran, iaitu bahaya semasa waktu penghantaran. Oleh itu, teknologi pembungkusan ini penting untuk melindungi produk daripada keluar daripada pengeluar kepada tangan pengguna dan akan selamat. Okey, itu salah satu kronologi macam mana pentingnya pembungkusan tersebut. Okey, di program diploma teknologi pembungkusan reka bentuk di KKTN Lenggong ini lebih memberi penekanan kepada melibatkan reka bentuk inovatif dan mesra pengguna, yang mana para pelajar boleh menghasilkan reka bentuk bukan saja menarik tetapi juga praktikal. Contohnya pembungkusan yang mudah dibuka, mesra alam dan sesuai untuk platform-platform e-dagang. Nombor dua, teknologi bahan pembungkusan itu sendiri, yang mana para pelajar didedahkan dengan penggunaan bahan pembungkusan moden seperti penggunaan bioplastik, kertas semula dan filem pelindungan, serta mengekalkan kualiti produk itu sendiri ataupun produk berasaskan kualiti herba tersebut. Mereka juga akan belajar bagaimana untuk mematuhi standard dan labeling yang ditetapkan oleh piawaian halal, GMP ataupun kumpulan-kumpulan ekspor yang lain. Dan juga akan tahu bagaimana untuk memastikan satu label itu untuk mematuhi nutrisi, keselamatan dan juga tarikh luput yang sah. Begitu juga dengan pemasaran visual dan penjenamaan, yang mana para pelajar reka bentuk pembungkusan ini berperanan dalam strategi pemasaran, di mana para pelajar akan didedahkan dengan teknik branding supaya produk-produk bioherba atau produk-produk ini lebih dikenali dan dipercayai oleh pengguna. Kesimpulannya lah, inovasi dan teknologi pembungkusan dan reka bentuk bukan saja meningkatkan fungsi asas pelindungan dan keselamatan satu produk, tapi ia juga akan memacu kecekapan operasi, kelestarian, pemasaran dan pengalaman pengguna itu tersendiri. Akhir sekali, ianya akan membantu suatu produk atau syarikat mengekalkan daya saing dalam pasaran global. Itu saja, kita kembali kepada moderator. Okey, terima kasih. Ya, banyak sekali berkaitan dengan pembungkusan, terutamanya untuk produk hasilan herba kita ni. Kita lihat bagaimana kedua-dua program ini menjadi pelengkap antara satu sama lain dalam rantaian nilai herba ini. Satu lagi, memastikan logik berfungsi dengan baik, pembungkusan berkualiti adalah untuk kita dapat satu produk yang apabila kita sampai ke tangan pengguna, ia akan selamat, berkesan dan berkualiti. Okey, kita nak kembali semula kepada panel kita yang pertama, Encik Ahmad Firdaus. Okey, bolehkah Tuan kongsikan sedikit tentang kelebihan menyertai program di KKTM Lenggong ini, khususnya program Tuan iaitu program DPM. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Soalan yang sangat baik. Bagi yang belum mengenali KKTM Lenggong, KKTM Lenggong merupakan salah satu institusi di bawah sepenuhnya Majlis Amanah Rakyat Tun Makrah yang dikawal selia oleh bahagian kemahiran teknikal. Bila kita sebut tentang belajar di bawah MARA ni, khususnya di KKTM Lenggong, kelebihannya memang sangat banyak.
pelajar boleh mendapat kemudahan pembelajaran yang lengkap daripada segi makmal, bengkel. Macam contoh kita di DPM ni, bengkel-bengkel yang kita ada di sini, kita ada bengkel pump, kita ada bengkel hydraulic and pneumatic, kita ada bengkel mechanic machine, yang mana sampailah ke fasiliti asrama. Semuanya disediakan oleh MARA. Yang lebih menarik, yuran pengajian juga ditanggung sepenuhnya. Okey, selain daripada itu, dalam KKTM ini sendiri, terdapat kita ada 2 unit kilang pemprosesan herba. Maksudnya, bila kita ada kilang pemprosesan herba, yang mana kita namakan ada 2, iaitu Good Manufacturing Practice dan juga Phytochemical Processing Center. Bila kita ada kilang tu, bermaksud satu sistem utility, salah satu kelebihan kilang ataupun loji pemprosesan herba ni, dia memiliki hampir ke semua utility system. Sebagai contoh, dekat sini kita ada sistem dandang, kita ada sistem rawatan air, kita ada sistem pemampat udara secara centralized, dan kita juga ada sistem penghawa dingin secara centralized. Yang mana saya pasti dalam industri herba ni, saya boleh kata hampir semua sistem utility ada di KKTM Lenggong. Di mana ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapat pendedahan secara terus. Operasi sebenar, macam mana industri itu beroperasi. Khususnya kita dekat sini, of course lah kita ada industri yang berasaskan herba. Jadi ini bagi saya merupakan satu nilai tambah yang unik. Kerana pelajar bukan sahaja belajar teori, tetapi turut melihat dan terlibat dalam proses sebenar pengeluaran produk. Bermaksud macam kita pelajar DPM ni, kita memang buat maintenance betul dalam kilang. Maksudnya bukan setakat kita buat penyelenggaraan dekat mesin, tetapi juga pelajar didedahkan dengan macam mana kita nak bekerja dalam kilang kan. Contohnya kita tak boleh main terus je nak masuk kilang buat kerja macam tu, tak boleh. Dia ada SOP dia. Dan pelajar juga boleh tengok ada standard dia. So daripada situ pelajar dapat pengalaman secara terus. Jadi bila pelajar menamatkan pengajian, mereka bukan sahaja dapat kemahiran teknikal, tetapi juga ada kelebihan sebagai bagi tenaga para mahir TVET di bawah jenama MARA yang memang diyakini industri. Kenapa saya cakap diyakini oleh industri? Sebab setiap program di KKTM, kita ada penasihat industri yang mana setiap tahun ataupun setiap 3 tahun kita akan panggil dan kita akan review kurikulum kita supaya kurikulum kita ni up to date dengan teknologi serta informasi dan kerja-kerja yang terkini. Itu saja perkongsian daripada saya. Saya kembalikan semula sesi ini kepada moderator untuk meneruskan agenda seterusnya. Ya, terima kasih Encik Ahmad Firdaus. Bagus sekali ya. Kemahiran yang diterapkan di sini bukan sekadar kemahiran teknikal, tetapi melengkapi apa yang diperlukan di industri pada masa kini. So kita nak tanya pula panel kedua. Soalan yang sama. Bagaimana kelebihan berada di program DPD di KKTM Lenggong? Okey, silakan Encik Teknologis Muhammad Razif. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada panel pertama kerana memberi penerangan panjang lebar tentang TVET MARA, terutama KKTM Lenggong, yang mana kelebihan belajar di KKTM Lenggong lah. Tetapi saya nak fokus kepada diploma teknologi pembusan dari Kementerian. Yang mana kalau sebut saja teknologi pembusan, kalau secara rata-rata semua orang mesti bayangkan tentang bungkus barang dalam kotak atau plastik. Tapi hakikatnya bidang teknologi pembusan dan reka bentuk ni jauh lebih luas. Okey, untuk adik-adik di luar sana, dia jauh lebih luas, teknikal dan strategik. Program seperti diploma teknologi pembusan reka bentuk ini biasanya memberi penekanan tumpuan kepada gabungan teknologi, sains bahan, reka bentuk kreatif, kejuruteraan proses, kelestarian dan pemasaran. Okey, antara kelebihan program DPD atau program diploma teknologi pembusan dari reka bentuk di KKTM Lenggong, programnya sangat unik. Yang mana bagi saya satu-satunya program teknologi pembusan dari reka bentuk yang ditawarkan di perguruan tinggi di Malaysia. Tiada institusi TVET yang menawarkan program seperti ini kecuali di TVET MARA. Okey.
Nombor dua, penggunaan software-software reka bentuk juga terkini. Yang mana pelajar akan menggunakan perisian-perisian grafik, AI, Photoshop, dan CAD untuk reka bentuk pembungkusan, untuk menghasilkan pembungkusan-pembungkusan yang terkini. Makmal pembungkusan juga kita adalah lengkap, yang mana ada mesin cetakan, pemotongan, ujian kekuatan bahan dan sebagainya lah. So, dan peluang kerjaya dalam bidang ini juga luas, yang mana para pelajar nanti boleh masuki industri makanan, farmaseutika, kosmetik, logistik, dan boleh juga menjadi usahawan, dagang dan semuanya, yang mana semua ini memerlukan kekuatan knowledge dalam pembungkusan ataupun packaging. Itu saja daripada pengkongsian daripada saya. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Razif. Okey, kita dapat lihat bagaimana kedua-dua bidang ini, pembungkusan dan penyelenggaraan logik ini memainkan peranan dan telah disediakan kelengkapan yang lengkap untuk para pelajar kita, bukan sahaja belajar tetapi menimba kemahiran yang ada disediakan di sini. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita. Okey, nampaknya kita sudah hampir ke penghujung, tapi sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin meminta sedikit mungkin pesanan daripada kedua-dua panel kita kepada bakal-bakal pelajar yang mungkin di luar sana berminat untuk menyertai KKTM Lenggong ini. Okey, sedikit pesanan. Okey, kita mulakan dengan panel pertama kita, Encik Ahmad Firdaus. Okey, mungkin ada sepatah dua kata. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Bila kita ditanya berkenaan dengan nasihat kan, saya teringat dulu nasihat cikgu saya lah kan. Sebenarnya bila kita lepas je SPM, kita akan tengok banyak bidang yang boleh kita ceburi. Kan? Jadi buat adik-adik yang masih tercari-cari bidang yang sesuai, saya nak pesan dan berpesan bahawa memilih untuk menyertai KKTM Lenggong, khususnya bidang penyelenggaraan logi. Kenapa saya kata penyelenggaraan logi? Sebab patah balik macam saya cakap tadi, saya teringat cikgu saya cakap. So bila kita lepas SPM, kita akan tengok banyak laluan kita ni, kita nak pergi ke mana? Kan? Kita nak pergi ke account ke, kita nak pergi engineering ke, kita nak pergi ke law ke dan sebagainya. Jadi pada waktu itu cikgu saya nasihatkan saya, kan, kita fikir bidang ataupun program yang mana program tersebut masih lagi relevan bila kita graduate. Bukan setakat graduate, sehingga 5 hingga 10 tahun. Jadi itu saya cakap, bila sebut pasal penyelenggaraan logi ni, penyelenggaraan logi ni adalah satu pilihan yang baik. Sebab selagi mana kita ada industri atau kilang yang membuat pemprosesan, selagi mana kita ada logi pemprosesan, selagi itulah kita masih memerlukan penyelenggaraan. Macam saya cakap awal tadi, 40 hingga 50% cost itu adalah datang daripada maintenance. Jadi bila kita belajar tentang maintenance, bukan sekadar kita boleh apply dekat industri, tapi juga macam contoh saya cakap sistem penghawa dingin, juga kita boleh aplikasikan juga di rumah kita. Dan yang kedua, bila kita sebut pasal penyelenggaraan logi ini, penyelenggaraan logi ini melibatkan bidang yang sangat luas. Ya, peluang kerjaya yang terbuka. Bila sebut peluang kerjaya terbuka ni, mengingatkan saya alumni kami yang dah bergraduat. Kadang-kadang saya tak boleh nak terfikir, bila graduan kita selepas 3 hingga 5 tahun, kita akan kesan apa sekarang ni apa dia orang buat. Bila kita kesan, kita boleh tengok hampir kesemuanya bekerja dalam bidang. Dan ada juga alumni kita bila bekerja tu dalam bidang yang kita tak sangka-sangka. Contohnya dalam perkapalan. Bila saya fikir balik, logik lah, sebabnya dalam kapal pun menggunakan sistem utility yang sama, cumanya di atas kapal. Kan? So jadi inilah perkara yang paling penting, menjanjikan masa depan yang stabil. Tu saya cakap kepada semua yang masih lagi tercari-cari bidang yang sesuai, jangan takut untuk mencuba. Kerana di sini
kita KKTM Lenggong menyediakan bukan sekadar kemudahan ilmu dan bimbingan yang lengkap untuk anda berjaya. To be honest lah Tuan Moderator, pada awalnya bila saya diberi saya dilantik sebagai pensyarah di sini, saya hanya fikirkan untuk mengajar. Tapi bila saya di sini, rupanya bukan kerja saya untuk mengajar saja. Tujuan saya di sini adalah untuk memastikan bukan setakat student saya ni dapat skill yang baik, knowledge yang baik, tetapi saya juga memastikan pelajar-pelajar saya lepas bergraduasi. Dalam MARA ni satu kelebihannya kita ada 3 option. Yang pertama adalah pelajar-pelajar boleh untuk menjadi usahawan. Yang kedua, pelajar-pelajar boleh menyambung pengajian. Macam Tuan Nuruddin cakap sebentar tadi, kita adalah salah satu program yang diakreditasi di bawah Lembaga Jentera Malaysia. Jadi jangan risau. Kalau nak pergi sambung belajar, kita dah ada jalan. Kalau nak usahawan, MARA, kita ada jalan dia. Dan juga kalau anda nak bekerja dalam bidang, kita ada jalan dia. Sebab kita sangat berkawan rapat dengan industri. Dan yang seterusnya, sebenarnya skop perniagaan ini adalah satu bidang yang tidak pernah akan luput. Macam saya cakap tadi. Maksudnya, selagi mana kilang tu wujud, sistem utility, malah mesin sekeliling kita, pengiraan masih lagi diperlukan. Dan sekarang ni, dah revolusi penyelenggaraan ni dah ke tahap industri revolution 4.0. Yang mana revolusi maintenance ni dia berubah daripada asalnya kita hanya membuat pembaikan, sekarang ni kita dah berteraskan data. So macam saya bagi contoh, kereta kita tukar minyak tu setiap 5,000 km odometer kita tu kan. Tapi sekarang adakah betul kita kena tukar 5,000 km tu? Itu persoalannya. Sekarang ni itu maintenance ni dia telah berubah ke arah yang lebih canggih, dan yang paling penting adalah kita buat maintenance tu tepat pada waktunya dan sesuai untuk operasi. Okey. Macam saya cakap tadi, ramai alumni KKTM Lenggong telah membuktikan perkara ini. Macam kami di alumni ni ada pelajar-pelajar yang berjaya bekerja di industri perkapalan di Singapura. Ada juga yang dapat masuk Petronas itu yang kita cakap bahawa untuk DPM ni penyelenggaraan logi bukan sekadar untuk industri biotek ataupun herbal, tetapi dia melibatkan semua logi. As long as dia dipanggil sebagai logi, jadi mesin-mesin dan sistem-sistem yang dipakai itu tetap sama, insya-Allah. So hasil pekerjaan mereka ni menunjukkan laluan ini bukan sahaja menjanjikan pekerjaan, tetapi juga membuka ruang kepada kepimpinan dan inovasi dalam industri. Itu saja perkongsian daripada saya. Saya kembalikan semula sesi ini kepada moderator untuk meneruskan agenda seterusnya. Tu dia panjang lebar ya, kita dengar bagaimana program yang ditawarkan ini, penyelenggaraan logi ini dia sangat relevan dan skopnya agak luas sebenarnya. Dia boleh diadaptasi dalam pelbagai industri. Okey, kita nak dengar pula pesanan daripada panel kedua kita, Encik Razif. Okey, silakan Encik Razif. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk nasihat saya kepada bakal-bakal pelajar yang di luar sana yang ingin menyambung pelajaran, terutama dalam bidang diploma teknologi pengurusan dan reka bentuk. Di sekolah, yang mana pelajar-pelajar yang kreatif tu ataupun minat reka bentuk ataupun minat mata pelajaran RBT ke, dan mahu terlibat dalam bidang teruskan dalam apa yang dia minat, dia boleh menyambung pelajaran ke dalam diploma teknologi pengurusan dan reka bentuk, dan dia akan diajar tentang bidang pemasaran dan pembangunan produk sendiri. Program DPD ini adalah pilihan terbaik bagi mereka semua. Ingat, produk yang baik itu atau pengurusan yang baik adalah titik tolak untuk berjaya dalam satu pasaran. So oleh itu mereka boleh menterjemahkan apa yang mereka dah miliki, dan bila dia masuk dalam KKTM Lenggong dalam program pengurusan dan reka bentuk, kita akan mengembangkan apa yang telah dimiliki, dan untuk diorang nilai tambah kepada diorang, untuk diorang tahu lebih mendalam lagi
dan seterusnya menyumbang kreativiti diorang dalam bidang ini. Untuk adik-adik yang sedang mencari hala tuju pendidikan juga, saya ingin tekankan bahawa menyertai program KTM Lenggong ini, khususnya teknologi reka bentuk, ianya satu yang sangat bernilai. Hari ini, industri memerlukan graduan yang bukan sahaja mempunyai ilmu teori, tetapi juga memiliki kemahiran praktikal dan daya fikiran yang kreatif. Di KTM Lenggong, pelajar bukan sekadar belajar di dalam kelas, tetapi mereka juga diberi kenalan untuk menguasai teknologi terkini dalam penguasaan reka bentuk itu sendiri. Mereka juga akan mendapat pengalaman sebenar melalui latihan-latihan industri yang mereka akan tempuhi kelak. Yang mana kami juga mempunyai connection ataupun networking dengan pemain-pemain industri dalam industri design ini, seperti Sirim, seperti CLPG, seperti Sarman Printing, yang mana mereka juga antara penasihat industri yang kami. Okey, yang mana yang kami juga akan selalu review kursus-kursus subjek-subjek yang mana berkenaan di dalam program ini, yang mana kita tengok kursus tersebut relevan tak terhadap pasaran semasa, yang mana melibatkan dia punya penggunaan peralatan, teknologi dan sebagainya. Selain itu, pelajar juga kalau dia orang belajar dalam program di program DPD ini, mereka akan dapat membina keyakinan diri untuk menghadapi cabaran kerjaya kelak, yang mana telah diakui oleh pemain industri. Pelajar-pelajar keluaran KKTM terutama DPD ini dapat menjalani ataupun pemain industri berkeyakinan untuk menawarkan mereka bekerja di dalam industri. Kalau untuk DPD di KKTM Lenggong ni, dia akan menguasai bahagian design dan satu lagi bahagian mechanical. Kalau senang kata, satu lebih kepada design arkitek, satu lagi mechanical. Dia orang akan ada dua badan kat dalam tu. So kat situ, bila dia orang nak sambung degree, dia orang boleh pilih. Kalau dia minat design, dia boleh terus ke aliran design. Kalau dia minat mechanical, dia boleh pergi ke arah mechanical. Tetapi khusus ini, dia akan menguasai dua-dua bidang, design dan mechanical. Okey, nasihat saya, masuklah ke program ini dengan fikiran terbuka, semangat ingin belajar dan keberanian yang untuk berinovasi. Bidang ini masih luas, peluang kerjaya sangat banyak, dan paling penting akan menjadi sebahagian daripada generasi baru yang mampu mencipta penyelesaian pembusan selamat, sihat, kreatif, mesra alam dan mesra alam. Okey, terima kasih. Itu saja daripada saya, daripada ketua program DPD. Kita kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Encik Razif. Okey, terima kasih juga kepada kedua-dua panel kita atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Jelaslah kita lihat, no wonder, patutlah pelajar lepasan TVET ini menjadi rebutan industri-industri di luar sana, kerana pelajar kita dilengkapi dengan kemahiran dan juga kebolehpasaran yang tinggi. Okey, baiklah, sebagai rumusan, jelas bahawa penyelenggaraan logi dan pembungkusan reka bentuk ini memainkan peranan yang sangat penting dalam rantaian nilai herba daripada pengeluaran sehinggalah produk sampai kepada pengguna dengan menghasilkan produk yang lebih berkualiti, selamat dan juga menarik. Okey, kita di KKTM Lenggong ini menawarkan program-program TVET yang sangat relevan dengan keperluan industri serta memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi penonton yang berminat, boleh layari laman web kami iaitu di tvetmara.edu.my atau boleh terus ke laman web ke KKTM Lenggong iaitu lenggong lenggong.kktm.edu.my untuk maklumat lanjut. Okey, itu sahaja. Setelah setengah jam kita berforum, kita bersiaran dalam webinar ini. Okey, sekian sahaja sesi kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama kami dan jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Expo TVET at KKDW 2025 yang berlangsung di Ipoh Convention Center pada 10 hingga 12
Oktober ini. Jadi kita akhiri sesi kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di sana.